minal abrari wa bari'u minal kufri wan nifaqi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata, yaitu berkata bismillahirrahmanirrahim, disurat akan namanya, nama barang siapa hak berkata tu, Tuhan suruh malaikat tulis nama orang ni. Tuhan suruh malaikat tulis nama din Tuhan lah. Tuhan suruh malaikat tulis nama orang ni minal abrar, daripada abrar, setengah daripada orang abrar. Tulis nama dia setengah pada orang abrar. Gapo abrar? Yakni orang yang benar pada taatnya. Orang yang benar pada taat ni orang yang ikhlas pada buat kerja taat. Benar ni makna ikhlas. Orang hok bahir buat berakhir nak buat kerja gapo-gapo dengan bismillah semua ni, orang ni masuk orang ikhlas dah. Ikhlas buat kerja, ikhlas segi ibadat. Sebab semata-mata dia ingat ke Tuhan. Tak ada dia ubah gapo kali. Tapi dia tu nak buat gapo-gapo bismillahirrahmanirrahim. Tuhan suruh malaikat catat nama orang ni apa ni? Minal abrar, dan setengah daripada orang-orang baik, orang berjuruh. Orang baca bismillah ni orang berjuruh. Dia berjuruh dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan suruh malaikat tulis nama dia tu. Gapo orang abrar? Yakni orang yang benar pada taatnya, iaitu pada ibadat dia. Orang panggil baca bismillah ni masalah ibadat. Ibadat hak sunat lah. Ibadat hak sunat. Jadi, dan lepas ia orang yang berkata saat itu daripada kufur dan nifaq, daripada jadi orang kafir. Orang kufur ni dia orang yang ingkar kepada Tuhan, orang yang ingkar kepada hukum-hukum Tuhan. Kalau orang ingkar kepada hukum Tuhan, gudung. Tak semaya kerana malah tu sekadar berdosa, tapi jangan tak semaya kerana ingkar fardu semaya. Ni gudung. Dia tak tahu dia tubik sungguh. Kan? Dia tak tahu kata hukum lah hak mana jadi jatuh tak jatuh Dia tubik sungguh. Dia email orang ni, dia nak gudung email ni, dia ada 3 ya. Satu tubik pada perkataan mulut. Tubik perkataan mulut. Yang kedua tubik pada perbuatan dia. Yang ketiga tubik pada i'tiqad hati. Kalau hati tu i'tiqad, dia tubik ke mulut selalu. Sebab tiap-tiap perkataan yang buat tubik pada hati. 3 ni jaga molek di segi email. Jaga molek. Apa? Dia tak tahu mari tubik mulut. Lepas tubik mulut tak tahu kata tubik tu gudung dah. Utuh dah email. Utuh dah Islam dengan perkataan sepatah dua. Nak baru kelik tak tahu. Tak tahu. Tak tahu kata nak baru kelik. Banyak orang-orang kita ni. Habis tu mengaji kena wajib semua banyak dalam kedudukan kita ni. Orang ni dia menikah. Dia menikah dua ni. Nikah duk lama. Dia balas dengan bini dia tak ada halal lah. Bini dia suruh tinggal rokok. Suruh tinggal rokok. Apabila tinggal, dia tinggal. Baru tinggal duk temunggu pula isap pula. Balas dengan bini dia. Lepas tu dia tak kata, dia tak sirah rokok. Bini dia kata gini, bini dia kata, kalau isap lagi, maka jatuh kita dua orang.
Jatuh kita rogai. Oh, tak apa. Kalau kau isap lagi, pakai jatuh. Pakai cerah, mudah lagi dia gitu deh. Tak apa. Jo. Berarti bagi kerja kau mana tahu? Nak kerja kau atas ni. Jadi masuk gu. Masuk gu. Isap. Ya buat taklid dah tadi. Buat taklid bini ya lama lah ya buat. Lupa lama-lama isap. Isap. Terkedai tu terkedai tu malam tu mimpi pada dia. Dia kata macam mana duk dua orang ni. Lepas pada tu duk dengan kita ya lama lepas pada tu. Kata macam mana ni. Mimpi mari dalam mimpi dia lah mari siapa tahu dalam duk kecek kata munduk macam mana orang ni. Tak ada litah pun lagi dia. Macam mana ni duk tu. Siapa itu? Duk. Teringat dia. Muda reti kat sepatah gua. Teringat. Kata yo besok itu dengan benda gitu. Tu klik hari. Tu kita. Tu klik hari. Deh. Kita kata faham berhenti lalu. Mau ingat khabar mau berhenti lalu. Jangan duk macam itu main jatuh lah tu. Jatuh lah tu. Giwat tak alik sakut lagu tu. Muduk dua tu lepas pada tu jadi subhat dah lah. Deh. Pakat budung kelik kan. Nikah semula. Muka-muka duk dalam itu lagi. Nak kata jangan main dah buku mulut, buku kecek main dah. Lepas tu kalau orang tak reti langsung tak duk jatuh duk dengan berzina sampai subuh. Tak mana nak sakut kelik tu. Ingat mulut-mulut kecek mai. Deh, pelajak nak murih nak apa. Orang tinggal pun suka. Mu yang pergi. Kalau pergi jatuh. Hari tu cuma doa bini dia tak boleh pergi dinak. Kalau pergi dinak bakal jatuh. Siap bini yang kata. Ada. Pergi dinak pakai jatuh. Laki yang kata, jangan pergi dinak. Pergi dinak pakai jatuh. Punya tak ada mana dekat rumah nak beli ikan, beli telur suruh kau budak-budak lagi. Pergi rumah kita, tak ada dia kata. Nak pergi dinak tak boleh. Tu. Lepas tu, kita kata apa tu? Nak ukar lagu mana? Tak boleh ukar, mau pergi dinak. Nak ikan mau pergi dinak. Bagi jatuh. Mu ajar sekali. Ajar tu laki tu. Pergi dinak lagi. Jatuh kali jatuh tu mula nak rojok gege kelik lah. Dia nak ukar tak boleh Jangan nak main benar habis nak ukar tak boleh ni. Dia nak ukar tak boleh. Itu baik tu jangan pergi dinak. Kalau pergi dinak jatuh. Pas nak ukar lagu mana? Pergi dinak tak apa jatuh. Tidak ada lekat situ tak boleh pergi. Jangan main taklid pelak-pelak itu wifi. Dah. Ni atau mulut tu baik dah ikut dah turut tu tak boleh. Baik tu deh. Email tu ingat nak jatuh ke tu. Ni. Tu kata kalau panas sakut kan tak apa ngah. Gitu baik mak tak boleh kita dengar misalnya dia mau kecek lagu ni jatuh lah tu. Ngucap klik semula. Ngucap tak apa. Kita sendiri pun lagu tu dia khabar dah ngucap klik mak sakut klik tak apalah. Sakut klik. Dia. Tapi setengah-setengah ulama kata, kalau pergi jatuh dengan tak khabar, tak tahu itu, dia pergi masuk klik ketika kita semayang. Ketika kita semayang. Tu setengah-setengah ulama kata sakut klik tu. Dengan kita semayang tu. Dan nifak. InsyaAllah kalau kita ni berakhir suka buat kerja apa-apa dengan bismillah, kita ni nak terlepas, nak selamat daripada jadi munafik. Jadi orang nifak, jadi orang menipu. Orang munafik ni orang menipu molek luar. Belah lik dalam tu buruk. Lik luar tu molek, dalam buruk. Manis lah tak apa hidung. Dia belakang makan pahit.
Tu panggil perangai munafik tu. Walaupun tak ada jadi munafik sungguh, dia munafik ni tu dua. Munafik kecil, munafik besar. Munafik besar tu jadi kafir. Munafik kecil ni ni. Munafik kecil ni. Munafik kecil ni dia orang kecil bohong. Jadi apa? Jadi sifat. Perangai tu perangai munafik. Tak ada tuju pada munafik sungguh, tapi perangai munafik. Berakhir silap janji. Dia berlaku tu. Dia kata tak usah buat berjanji dengan dia tu. Janji bibir mulut je. Sampai periai tak dek dia. Tu. Perangai tu sifat munafik tu. Jangan. Habis tu daripada perkataan kita berlaku tu. Kalau orang benar-benar sungguh kecek hak benar, kecek hak sungguh. Dia hak sungguh ya caping tak apa hak sungguh, dah caping. Ni kecek ni tu tu ngango tu nak tak apa hak tu. Hak tu tak apa. Hak ni bising perangai dia kalau janji dia bohong studio kira. Tu munafik. Kalau munafik besar tu suku. Munafik besar tu orang rupa Islam pada zahir tapi perut dalam niat nak putus Islam. Tu. Supaya kita kata di Iran learning lah. Orang Iran sendiri Orang Iran sendiri tu jadi munafik. Bunuh igak ratus-ratus orang. Igak apa? Tu duk cari Rusia dalam Iran tu sehingga duk pergi kutik bedil, kutik apa ni? Kutik orang pekak tinggi-tinggi tu. Dalam malam pukul 3 malam tu duk main kutik bedil tu. Fok munafik tu. Bek tu nampak gambar sungguh bahang tu dia. Dalam TV kita tengok ikat tu. Ikat dia caruak lepas lagi sungguh 2 tahun lah tu dah. Hak tu munafik jatuh agama tu. Hak tu munafik tu munafik besar dia panggil. Munafik jatuh agama apa? Jual Rusia dan tunjuk jalan kepada orang Yahudi, orang kafir supaya pergi bunuh orang-orang Islam. Lepas tu dia duk sign dengan demo. Duk sign dengan demo. Tapi semua tu hatta kepada Israel. Hatta kepada Israel semua. Hak tu munafik sungguh, munafik besar. Banyak. Negeri Arab banyak lagi selak hak Israel banyak. Tapi bukan orang Israel, orang Iran sendiri. Orang Iran sendiri. Bukan kata Israel masuk itu tu. Tu kenal selalu kan. Ni orang Israel sendiri. Ada orang Iran sendirilah. Hak tu munafik besar. InsyaAllah sifat-sifat kalau orang bahir bismillahirrahmanirrahim lepas ia daripada kufur dan nifak. Lepas daripada jadi sifat-sifat orang munafik dan sifat-sifat orang kafir. Maka tubik dua sini. Wa emo jadi kafir lah. Tujuan daripada kufur. Wa emo tujuan jadi munafik sungguh. Dan yang kedua, kufur sini makna kata perangai tu. Perangai supaya perangai orang kafir duduk ke. Dan yang kedua perangai tu supaya perangai orang munafik. Tu. Jaga deh. Tu. Insya-Allah Tuhan lepas. Riwayat yakni riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita wayak ada kata Ibni Mas'ud ni nama dia Abdullah. Tapi mari radhiyallahu anhu. Tuhan reda kepada Mas'ud seorang ya. Tuhan reda kepada Abdullah seorang ya. Astagfirullahalazim. Abdullah tu pak ya nama Mas'ud tu Tuhan tak reda. Maka jadi mati dalam kafir. Sebab tu tiap-tiap kali dalam hadis sebut daripada Ibni Mas'ud, iaitu anak Mas'ud. Nama Abdullah, tapi mari radhiyallahu anhu. Kalau orang lain tu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah dengan Umar tu Tuhan redha dua-dua pak dengan anak Islam.
Tapi Ibnu Mas'ud ni tu reda Abdullah seorang anak ya pak dak kali. Tu tengok sahabat dia. Anak sahabat hebat ni Abdullah ni bin Mas'ud, tapi pak dia tak masuk Islam ko. Kita ni masya-Allah dah ayah kita ayah kita huduh-huduh pun dalam Islam tapi dia mau nunung Tuhan uji lebih pada kita lagi. Dan Nabi Nuh ni isteri dengan anak tu ingkar teruk. Bini dia sendiri kufur, anak kufur. Nabi Lut ni isteri dia kufur. Nabi Lut isteri kufur. Tengok banyak masa-masa Nuh dia kata kena Ibnu Mas'ud, dia kata berkata ia Ibnu Mas'ud iaitu Abdullah, barang siapa berkehendak bahawa dilepaskan dia daripada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni malaikat azab lah. Malaikat Zabaniyah ni malaikat yang duk jaga neraka. Yang 19 kita jangan sengih banyak lah. Neraka seluah-luah tu berlapis-lapis neraka tu. Berlapis-lapis neraka, 7 lapis neraka tu. Malaikat hok duk jaga 19 orang kita orang 19 orang. Tu. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Malaikat khazanah ni, malaikat yang duk jaga neraka ni, dalam tafsir surah Tabar kata 19 orang. 19 dia duk jaga. Dan sebab tu dia kata sini malaikat Zabaniyah yang 19 malaikat. Itu malaikat azab duk jaga neraka. Maka hendaklah berkata bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah berkata ia seorang bismillahirrahmanirrahim. Maka kerana bahwasanya ia bismillahirrahmanirrahim tu 19 huruf. 19 huruf supaya menjadi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf daripada bismillah tu peliharaan daripada seorang daripada mereka itu, mereka malaikat Zabaniyah dan akdak-akdak dia tu. Mana kata orang yang sudah amal dengan bismillahirrahmanirrahim semua orang ni selamat daripada neraka. Boleh jaga daripada peliharaan daripada seorang daripada mereka itu malaikat Zabaniyah. Ini kelebihan dia bismillah dah. Tengok. Ta'awuz atau ta'awuz. A'udzubillah ni orang panggil ta'awuz. Hak tu sunat jaga dia, ada kelebihan suku. Ni basmalah. Ni bismillahirrahmanirrahim panggil basmalah. Kalau alhamdulillah orang panggil hamdalah. Kalau a'udzubillah orang panggil ta'awuz. Ta'awuz. Dia hak tu minta berlindung. Hak tu minta berlindung. Dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minta berlindung. Sebab tu Nabi suruh minta berlindung juga. Ya dengan bismillah pun dengan makna gikok tu dah. Makna pun panggil kita bismillah ni supaya duk minta berlindung daripada benda-benda hak tak molek dah. Supaya latah tubik dah. Latah tubik tu satu ketika Nabi duk naik kuda dengan sahabat, tiba-tiba kuda sahabat tu pergi sepak batu upah turun. Maka sahabat pun jatuh. Jatuh tu dia tu bet latah ngepek kok setan. Yang ngepek dia kata setan lagi gadah kaki kuda upah. Nabi kata kena. Nabi kata jangan. Nabi suruh apabila telah tersepak upah kena ta'awuz ataupun kena basmalah. Tu kena
kena auzubillahi minasyaitanirrajim ataupun bismillah. Dia kata tiap-tiap kita tu kita ngepek kepada setan, setan akan gemuk-gembung sepengah umur. Tapi kalau kita dengan bismillah ataupun dengan auzubillah, maka setan tu halus kecuk ke zubab seperti lalat halus tu, seperti ibu-ibu agak. Setan dia pisah, dia nak gemuk tu, dia pisah wi kita tu lapah tubik menguh tubik. Kalau kita pisah ke jatuh pang tu, gitu nakah betul ramah dia tu gemuk-gemuk tu. Tapi kalau kita jatuh bismillah jatuh. Misalnya bismillah. Sebab tu. Habis tu sakut pada makan minum pun sebab tu. Makan bismillah tak boleh makan. Kalau kita ada bismillah gemuk dia boleh makan. Tu bismillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim sekali kata ya, dia ampun Allah Ta'ala baginya, bagi orang kata tu akan barang yang terdahulu daripada dosanya. Daripada dosa. Dia tu dosa apa? Dosa kecil lah. Dosa kecil lah. Dosa kecil. Tapi Ibnu Abbas kata, ya bila Ibnu Abbas ni setengah ada tu, ya bila dosa ni, ya bila dosa besar berlaku. Ni ulama lah. Ulama tu. Tiap-tiap dosa ni ya bila besar berlaku. Sebut kata dosa ni dia tak ada bila kecil besar. Dia kira kata dosa berlaku. Jadi dosa berlaku. Cuma cara nak taubat dia tak suka. Tu. Sebab apa? Dia tak sewi kita mendapatkan dosa kecil dia. Tak sewi tu. Dosa kecil pun dosa. Sebab tu setengah ulama tu dia bila dosa besar hak ni sini. Dosa kecil. Setengah ulama tu bila dosa berlaku. Besar kecil dosa berlaku. Dia takut berlaku. Cuma cara nak taubat tu dia tak suka. Dia kira dosa sebab tu dia kira takut berlaku. Hak kecil pun dosa. Kalau tak taubat hak kecil gudung juga. Cuma dia mudah taubat tu ya. Lepas tu dia kata bismillah sekali tu Tuhan ampun dosa. Dia ampun dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nasa iza tabukum yamna'uhumul malaku an zalika. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hendaklah berdiri kamu, berdiri oleh kamu, nak bangunlah daripada kita duduk tu. Kita duduk dah, lepas tu kita dah nak bangun yakni daripada majlis. Macam kita ni pakat duduk dalam majlis ni, kita nak bangun. Sekali lagi kita nak bangun, maka kata, iaitu maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita duduk dalam majlis ni, bahawa kita nak bangun tak lagi. Bangun bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bla-bla bangun lagi. Apa faedah dia, khasiat dia? Maka kerana bahwasanya manusia apabila mengupak mereka itu akan kamu, kalau ada orang tu duk mengupak, duk kata kita tu, nastaya, jawab dia, menegah akan mereka itu manusia oleh malaikat daripada demikian mengupak itu. Jadi orang tak ada kejap karut kita.
Khosiat dia orang tu tak jadi nak kecek karut. Ngupak-ngupak ni kata-kata kecek huduh, kata huduh kita. Ni khosiat ni. Dia orang dia kata huduh dia fitnah juga. Jadi orang tak jadi nak kata huduh, mana kata moleklah kita tu di isi demo. Orang tak nak kata huduh kepada kita. Ini ubat dia khosiat. Orang Mekah dok nak jadi kaya, Fifi kata. Nak kaya semata Fifi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam fa inna man fa'ala zalika wa kullallahu Wakalallahu baca tak astagfirullahalazim. Wakalallahu malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaghtabunakum. Supaya juga dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila duduk kamu pada tempat duduk, mana-mana tempat duduklah ikut atas gerai lah, di mana tempat nak duduk kita tu. Anak bertil-tih duduk kan, maka kata olehmu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Duduk pun nak duduk kata itu juga bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam. Nak bangun pula bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka bahwasanya barang siapa berbuat demikian itu, kata lagu tu mewakil oleh Allah dengan dia, akan malaikat yang meneguh ia, mereka akan mereka itu daripada mengupah. Hingga tiada mengupah mereka itu akan kamu. Kalau orang dok nak kecek karut jadi puji. Orang nak kecek karut kita tu jadi puji. Jadi orang tak ada pihak nak mengupah kita. Kalau demo tu tak ada pihak sebut huduh dia. Tengok makna apa ni? Dengan makna mulia orang ni. Tohewi dia ni mulia, orang tak nak kecek huduh pada dia. Kalau kena orang tu kata tak lipa, kecek huduh, kecek sebut demo tu demo tu Tapi kalau kena demo tu senyap tu hantar malaikat koci mulut. Tu mulia dia panggil kan. Lain daripada fala tu jadi mulia. Apa? Tu hantar malaikat koci mulut orang, tak boleh kecek huduh kepada dia. Tapi Tuhan buka malaikat kecek baik. Itu satu kemuliaan tu. Satu kemuliaan. Tak ada dia nak kata huduh ke dia. Itu satu kemuliaan. Dan tersebut pada khabar iaitu hadis, tiada daripada seorang yang mengkosak akan rumahnya. Kosak ni makna menuju. Kosak-kosak ni kanok. Nak klik pada rumah. Seorang ni dia nak kosak klik pada rumah. Malaikat mengikut akan dia syaitan. Tak lagi ni kita nak klik lagi ni kita sudah maya lagi kosak hati nak klik rumah. Masing-masing nak klik. Nak klik itu setan tu turun belakang. Turun belakang setan tu. Dan apabila masuk ke rumahnya, turun belakang kita, apabila siapa ada rumah, nak masuk rumah. Kita dah nak masuk rumah. Rumah seorang tadi tu. Dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim. Kita klik tu duk turun. Kalau mutu kan tak tahu mutu, tak turun kita klik lagi. Siapa ada rumah, kita nak masuk, kita kata bismillahirrahmanirrahim. Kita kata gitu, masuk rumah. Itulah. Tu suku. Tu bak saleh, ni bak bismillah. Saleh pun tu apa? Bak bismillah. Tu molek saleh dulu. Assalamualaikum. Lepas tu dia mau jawab salam kata bismillahirrahmanirrahim masuk. Tu tak kemah halu dah. Itulah.
Deh, nanti tengok apa orang lagi tahu. Deh. Bukan tak tahu lah lelik kita lupa. Lepas dalam dah nak guna lelik. Gitu nah. Kalau lepas dalam. Kata gitu. Maka berkata syaitan mana? Syaitan hok duk turut kita tu, dia kata tiada jalan bagiku pada makanan. Bukan. Syaitan saat ni kata tiada jalan bagiku masuk pada rumah ini. Aku tak ada cong dah nak masuk rumah ni. Kita kunci dengan bismillah dah. Duk, gerak jalan. Jangan main goni dia banyak. Dia pisah belaka-laka tu. Kalau Tuhan wi kita nampak siap dengan dia. Balik untuk nampak dia tu halik ni. Hikmat dah Tuhan tak wi kita nampak setan. Kalau doa amal nak minta nampak setan. Dia nak amal dok nampak setan punah. Punah macam-macam huduh ke tak ada jangok setan. Ada dah huduh. Tuai dengan kelangan. Baca tak jamai doa cara dia. Hak tu hak pesin jamai suku pula tu. Hak tekah makan suku pula hak ni hak suku turuk lagi. Tapi apa dia nak makan suku pula. Suku pula. Suku. Habis. Dan apabila didahulukan kepadanya makan ni, didahulu ni didatang. Apabila dia datang kepada seorang itu makan ni pula. Dan berkata ia seorang saat ni tu bismillahirrahmanirrahim, dia nak makan, baca bismillah. Berkata syaitan, berkata oleh syaitan kata tiada jalan bagiku pada makanan ini. Jalan nak makan tak ada. Sebab bismillah tu. Dan apabila didahulukan kepadanya minumnya. Kita nak minum. Didahulu didatangkan kepadanya minumnya. Dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim. Berkata syaitan, tiada minuman bagiku di sini. Tak ada minum buat dia. Koci habis. Mana saya bismillah ni koci habis dah. Dan apabila berbaring atas lambung, nak tidur teh. Nyengai tidur berbaring ni makna tidur. Atas lambung ni. Ni. Lambung ni kita tidur dengiring. Dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tidur teh. Nak ngingin tidur tu. Berkata syaitan, tiada tempat berbaring bagiku di sini. Tak ada tidur. Ya nak duduk kita belakang. Ikut buat apa. Tak boleh duduk lah. Masuk rumah kita bismillah, nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak tidur bismillah. Maka apabila meninggal ia akan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kalau wifi tak ada kata bismillah. Masuk rumah bodak, makan, minum, tidur bodak. Pada ketika masuk rumahnya, maka masuk syaitan itu sertanya. Boleh masuklah. Dan apabila meninggalkan dia, tak kala makannya. Seorang-seorang itu makan, meninggalkan dia akan bismillahirrahmanirrahim. Tak kata. Maka makan ia syaitan sertanya. Makan dua tik. Kita ia apa juga. Tapi kalau kita makan lupa bismillah. Tekuk-kuk tak peda. Lepas tu kita teringat tak bismillah. Kita pergi baca tengah tu. Bismillah ya awalihi wa bismillah ya awalahu wa akhirahu mutah lebih tu. Tak ada kata gitu dah. Dan dimakan lagi tak kala minum menghantarkan syaitan akan mulutnya. Kita nak minum tu, setan hantar mulut pada tempat minum kita. Bagi kita nak minum, maka dia pun boh mulut dia tik. Dia nak minum, kita nak minum, dia pun boh mulut dia tik. Setan ni. Tapi apabila kita baca bismillah, dia pun tak boleh nak minum. Dan demikian lagi tak kalau hendak jima akan ahlinya. Ahli ni isteri.
Biar kita nak setubuh, nak jima isteri. Dan tiada menyebut nama Allah. Tak ada kata bismillah. Jima bukan bismillah ke? Jima ia syaitan sertanya. Setan pun jima kating. Dia kita nak jima isteri kita, maka tak ada bismillah. Tak ada dah gaduh-gaduh. Setan pun sekali jima. Dina kita jadi hak ya juga. Dan dalil di makian itu, mana dalil? Firman Allah Ta'ala bagi syaitan. Tuhan sebut, Tuhan firman. Dengan ha-ha setan hodok kosi kita tu. Wasyarikuhum fil amwali wal auladi. Dan Tuhan firman. Surah Isra sebut. Surah Isra kata wasyarikuhum fil amwali wal auladi. Artinya sekutukan. Sekutu makna duduk sekali, duduk bersama. Wasyarikuhum makna sekutu, duduk sekali. Duduk sama oleh muhir setan. Sekutukan oleh muhir setan akan mereka itu. Pia yakni mereka itu, mereka yang tiada menyebut nama Allah. Tengok dalam Quran ke sebut. Pia-pia tak sebut nama Tuhan. Pia-pia buat kerja gapo. Dalam Quran Tuhan kata, mu hidup dalam nama tu. Gisah dengan nama tu. Gisah dengan orang yang tak ada biasa baca bismillah, tak ada sebut nama-nama Tuhan. Mana kata Tuhan gi murih kepada orang yang lupa pada nama-nama dia. Nak buat kerja hak dia, nak makan hak dia, nak guna rezeki nikmat hak dia, tapi tak ada syukur, tak ada ingat ke dia. Mutu Hare. Kalau nak zina bismillah, zina hare dah, bismillah apa hare. Ya bismillah ya dah hukum. Kalau tiap-tiap kalau benar makruh bismillah. Kalau benar hare bismillah. Kalau benar sunat bismillah. Kalau benar wajib bismillah. Ya dari kita sebut bismillah ni dia dah hukum setengah hukum ni. Bukan kata bismillah boleh kata belakang tak boleh. Tak boleh. Bukan boleh kata setengah dalai jambe. Tak boleh kata bismillah. Tak boleh kata bismillah. Tekah nak masuk tu. Lepas tu bawa tekah tubik. Tak boleh kata bismillah tubik jamal. Sebab kita duduk dalam jamal lagi tu. Nak ghufranaka. Tak ghufranaka. Nak tubik memang tu bismillah nak tubik kat jamal. Tak boleh. Sebab kita duduk dalam jamal. Ada haram dosa. Bismillah ni dia ada hukum dia. Tidur dengan bini. Tidur bini tak apa. Tiap-tiap tu tidur dengan bini tu nak subuh. Subuh tak payah halal. Dia bukan sekadar halal subuh bini ni. Bukan sekadar halal. Orang panggil apa dalam hadis sebut. Orang panggil satu sedekah. Orang perempuan ni pada si suami ni tubuh dia tu supaya sedekah pahala yang sangat besar. Supaya dengan bunuh setan. Supaya dengan bunuh sepuluh setan. Baik mana? Orang yang apabila tak ada tubuh ni, dia perangai dia. Dia mula nak tujuan kepada haram ni. Apabila tubuh ni supaya dengan bunuh setan dah. Pada sisi orang perempuan itu sedekah yang paling besar. Orang perempuan suami ni tubuh atas dia ni sedekah yang paling besar sekali. Sedekah.
Ah. Hmm. Kena tengok RD dia. Kena tengok RD dia. Kita nak kata ada ketong, kita nak kata ada ketong betul-betul. Kadang-kadang kita ni saing kita tok guru. Dia ada penyakit. Penyakit dia tu ubat dia kena makan ketong. Oh. Sehingga dia berhenti pada mau jual jalan tu. Dia dak kita sehingga fak tu kena apa? Kadang-kadang wipri dia. Wipri dia. Tu. Hai wi engko. Lan dia duk makan lagi. Tapi dan tengok dia dak ketemu sungguh lah berkata campur dengan ubat lain dak lah. Tu pening bapa sungguh lah. Makna kata bismillah situ tu orang panggil jadi tengok benar tu aridi. Kalau benar tu jadi dah tahu dicampur jadi mabuk pening maka re. Tapi kalau ai ketang gebuk untuk ubat untuk ubat maka tu harus sunat kadang-kadang. Kalau camping kalau kena guna nak buat nyakit ubat hilang nyakit sunat. Kalau saja untuk nasihat tubuh badan misalnya dia pakai ketang ni gagak. Bukan itu apa untuk dia ubat. Maka harus pada. Boleh bismillah. Maknanya benar hari ini kena tengok atau kita guna dia tu diri dia tu tekah mana. Kalau waktu hari dia hari. Jadi hari benar tu. Bagi benar aridi. Benar aridi. Kadang-kadang benar haruh, kadang-kadang benar tu makruh. Sepengah makan bawai dia kata deh, makan bawai, makan nasi kabu. Tengah-tengah ulama dia bahas hukum pula benar makruh. Budu tu makruh. Bawai makruh, semua belajar makruh. Maka tu kita bismillah tu makruh tak tu. Tapi setengah ulama tu bismillah tak apa. Sebab jadi makan ni. Jadi makan ni. Orang panggil jadi makan ni. Hak jadi makruhnya kita pergi makan sudah, kita nak ada ke semaya. Ni tak boleh. Bagi orang makan nasi kabur sudah. Lepas tu mari nak semaya. Misalnya, memang ni kena bersugi, kena cuci dulu. Sebab tadi tu dia makan benda makruh. Tengah ulama tak jadi makruh ketika kita nak buat amal ibadat. Kalau duduk saja tak ada buat amal ibadat tu maka tak apa. Dan makruh bagi orang yang bomo lari. Kadang-kadang haram pun dah. Okey, hak bomo lari benar makruh. Benar makruh tapi bomo lari dia morning. Wah peta wah jering. Bomo kata wah peta tak boleh makan dia morning. Kalau makan tak nak kalau usum pita. Anda pergi makan juga. Tengok tu benar makruh ya asal. Tapi jadi haram. Tu panggil benar-benar tu kena kira tengoklah. Kalau benar tu jadi bawa mendorak pada tubuh badan. Apabila benar tu mendorak tubuh badan, asal benar tu kadang-kadang benar tu harum. Kita duk minum kafe merah tu. Halal dah tu. Tapi jangan banyak antara haram tu kadang-kadang. Haram bagus. Bukan haram semua. Haram tak kita yalah. Haram tak kita ya. Makan tajuk. Siapa kau jadi kena masuk hospital kena bomo ya dah misalnya. Kena pakai kau bomo. Kita panggil haram untuk kita. Kadang-kadang halal untuk demo. Tu. Habis tu dia panggil benar aridi belakang. Habis. Yakni mereka yang tiada menyebut nama Allah. Gitu bismillahirrahmanirrahim pada hartanya. Pada harta. Mana harta? Makan dan minum. Maksud harta tu. Kita duk cari harta ni untuk nak makan kan? Untuk nak minum kan? Untuk nak pakai kan? Ini tiga tu ya harta kita. Lepas kata nak menjual mereka tu. Nak buat apa harta? Tu nak makan. Boleh duit, boleh barang makan. Minum. Lepas tu guna pakai.
Tiga tu ya. Guna pakar. Mana guna pakar ni? Di segi kita ni. Guna pakar untuk buat amal ibadat untuk apa. Tu. Dia tiga tu ya. Tu. Dek. Kita tak sedekah. Sedekah pun masuk dalam guna pakar kok. Dan pada anaknya. Dek. Kita nak guna. Dek. Setan ni dia berkongsi habis. Pada makan minum kita. Dan pada anaknya. Mana anak? Anaknya anak orang yang tak nak sebut bismillah tadi lah. Ketika nak subuh tu. Wal auladi. Dan anak-anaknya anak orang yang tak ada sebut baca bismillah tadi. Maka jadilah anak-anak itu cedera akalnya. Cedera akal ni, akalnya akal kanak-kanak. Akal kanak. Cedera akal ni kita kata tak ada siapa tangga gila. Tapi akal jadi cedera. Akal cedera ni payah ajar. Cacat dia panggil cacat. Buat apa boleh cacat? Sebab dia campur dengan amani setan tu. Biar kita setubuh isteri kita tak ada bismillah, turun tak kedai tu pergi lekat anak. Sekali dengan dia. Tengok dia tafsir lagi ni ayat Quran ni. Iaitu cedera akalnya, iaitu cacat akal. Setengahnya kanak jadi gila. Tak ada gila sampai hilang akal. Tapi payah ajar. Sebab orang gila dah. Tengok ni dia sakut habis. Dan setengahnya kanak-kanak tadi tu bodoh. Kita ni berat kita ni. Bodoh bengong. Dia kata oleh kita ni kita kata ni. Kita bodoh bengong apa? Ajar tak reti. Kita sendiri buat apa? Budak ni benak sangat ni. Kita sendiri kita tahu. Pada hasil daripada kita. Hasil daripada kita. Tubik dalil dah. Tubik tu dalil. Gano. Dan morning itu jadi bijak mana. Orang kafe tu bijak mana ni. Orang kafe tu bijak banyak. Kita kena kira sini. Kita kena kira kata jangan kira di bijak mana. Kanik sak mana. Kanik tu. Terus kira situ di segi agama. Kira agama di segi apa? Di segi ni. Hukum-hukum syarak ni. Dia tu bijak panah. Bijak panah orang kafir. Tapi bijak panah menipu dengan bijak panah tu. Supaya bodoh dah. Orang panah tapi menipu. Bodoh orang tu. Jangan duk ukur dengan hak zahir bijak panah bukan. Kena kira lek juru di segi hak agama nak. Bijak panah tapi tak semaya. Bodoh kok. Masuk dalam golongan bodoh. Masuk dalam golongan bodoh. Juru anak kita duduk rumah tak ada apa dah juru. Kecek beralah tolong belakang. Tapi mengaji. Tak Quran tak pandai baca semaya 5 waktu dak. Juru kepala aku tu. Maaf katuk dia mau ya. Nak beza di antara juru dengan tak juru tu. Nak beza situ. Kau orang tak ambil kecek juru suka tolong orang tak ada apalah kita buka situ ya. Tapi hukum-hukum agama tak pandai. Tak juru. Tak juru. Hak tu kita puji juru tu hak tu tapi akhirat isak hak tu duk jejak kita. Dah jejak kita kelik. Habis tu tobat. Tobat tu suruh semaya, suruh apa. Juru kelik. Yang suruh semaya, suruh ngaji tu. Tu. Ya benar ni, toh hewi penyakit, toh hewi ubat. Boleh ukar. Bukan nak duk tara tusuk mu. Nak tahu boleh ukar. Benar boleh ukar. Lepas tu kita ukar dah tu serah Tuhan. Kita serah Tuhan. Habis. Dan sekiranya we ayat ni. Dan Pasik ni jadi karuk. Pasik ni mana jahat, karuk. Jadi karuk. Dia sakut daripada kita ibu bapa belaka tu.
Kita ibu bapa belaka tu takdir Tuhan tu tersyukur, tapi sakut pada jadi karut depa tu, sakut pada kita belaka tu kita kena terima salah. Dia sining dia dah. Kita nak palik dia jadi anak tu, kita nak palik dia jadi anak seorang anak tu, kita kena klik pakat renung masing-masing. Tekah kita dengan isteri kita tu untuk nak nganung tubik pada anak kita seorang ni. Keadaan kita tekah tekah kita buat apa tekah tu. Bismillah kedak. Oh, kalau kena orang nak kepada anak sungguh dia, janjing yang retino. Maaf dia kata dia janjing yang retino. Malam maaf. Mani bercuci. Mani bercuci. Pakat nak misalnya nak pakat mani bercuci. Pakat bahu minyak bahu Nabi suruh. Pakat minyak bahu ngapa sia tu deh. Bismillah molek. Oh, tak kena tu hewi, cayalah. Tapi kita tahu baik, kita tahu tu. Uzur tak mari. Bila? Ngepek lo dah. Tahu kata lekat bila. Ning hok duk jadi masalah ni. Tak ada kata demo kita sepatutlah atau misal kita. Tahu kata lekat bila. Khabar-khabar itu nak tahu 4 bulan dah pak. Lah, tukah mana? Tengok. Itu. Habis tu duk jadi masalahnya. Tak apalah dia. Hak lagi akan datang kita ingat. Kita ingat. Dan setengahnya jadi kafir waliyazubillah. Tengok deh. Tu kau dia belaka tu. Siapa dengan takdir taklah deh. Dan setengahnya buta matanya. Tengok, siapa buta mata? Dua ni. Wa emo buta mata zahir dan wa emo buta mata hati. Buka buta mata zahir dengan buta mata hati, teruk mata hati lagi. Tapi teruk kita ni kita tak selah buta mata zahir. Hakikat orang buta mata zahir dengan buta mata hati ni baik buta mata zahir lagi pada buta mata hati. Buta mata hati ni iman tak ada lah. Tapi kita ni kita tak selah. Macam tak nampak ni. Dan lain tersebut maka itulah bekas syaitan. Tu, mari situ belaka. Kesal ataupun hasil daripada syaitan. Kita kecek bomo kata Islam sebab tu, bomo kata jadi apa? Jadi kamapan. Kecing manis, nyakit lelah. Tengok. Ni, pucuk ni. Pucuk. Kecing manis, nyakit lelah. Darah tinggi. Setel belakang. Kecuk dia belakang. Apabila ada tu nyakit lelah. Sebab kita tu apabila pergi berlaku lagi ni, dia jadi darah. Apabila pergi jadi darah, kita ada darah. Cek kita runu ada jadi pesening. Maka dia turun. Dia tak putus. Dia turun pada anak cucu. Sebab tu, bawa kata darah tinggi, kecing manis. Salah satunya daripada turun. Siapa yang kemapan dia dah. Mari pada ni. Lepas tu dia kita jaga kita lah ni, anak kita sama. Tu mari. Lelah kadang-kadang mari tak tahu mari mana. Tu bomo we kata-kata itu. Islam apa kata-kata itu juga. Dia sakut. Sebab apa? Kesal amani setan tu yang bawa nyakit tadi ni. Duduk dia. Buat dia bining. Misalnya, duduk dia. Buat dia bining. Darah dia tu turun betul jadi anak pula. Anak betul tak? Anak betul tak? Kalau buat zina kak, Nabi kata luka bil luka ni. Berlapis. Padahal pucuk dia seorang ya, pucuk. Pucuk dia seorang lah. Tapi dia tu keadaan kita kata orang berzina misalnya dia. Apabila boleh anak. Maka anak juruh
anak juga, tapi keturunan dia tu. Keturunan dia. Cucu. Nabi tu akhir-akhir zaman ni akan penuh dengan luka bil luka, berlapis. Nak cik bakar tak ada nak cik bakar tak ada tu ya. Cik bakar tak ada, Yesus kat dia ya. Turun lagi. Maka kira kat dia. Tapi kalau Allah ni bakar su. Bakar ya tak ada bakar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dapat wifi. Ada. Tu kesal deh. Kesal tu jangan lupa lah kita pakai amal dengan bismillah. Sebab dia sakut sungguh. Sakut sungguh. Bismillahirrahmanirrahim sakut sungguh. Sakut. Di makan ni sangat, makan ni tubuh minum ni kita sangat sakut pada anak cucu. Dia berkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi rizqika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Rabbana atina ilman nafi'an warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu.